sampai hari ni ada penyokong minta maaf lah, penyokong Najib yang masih lagi nak defend benda ni. What for? Nak defend benda ni? Cakap sajalah ini adalah kebenaran. 1MDB adalah kes yang bukan persepsi, bukan fitnah, dia memang kes. Dah terbukti di Amerika Syarikat. Apa lagi nak cover ni? Ngaku je lah. Ngaku je. So bagi saya selagi kita tak selesaikan isu ni, susah untuk Barisan Nasional dan UMNO bangkit kembali. Dan isu ni dia akan hidup 2-3 tahun lagi. Selagi tak selesai kes di mahkamah, dia akan hidup kes ni. Setiap kali ada perbicaraan, dia akan mainkan semula 1MDB. Berapa banyak dirompak, berapa banyak diambil dan sebagainya. Ya? Sebab itu saya sebut kita kalah sebab 1MDB. Tak ada benda lain. Ya? GST adalah sedikit kesan. Tetapi kalau GST saja tanpa 1MDB, saya rasa kita menang.